This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan guru yang sudi bersama-sama dengan saya Cikgu Aizuddin. Untuk malam ni kita sama-sama go through beberapa pembuktian rumus daripada topik logarithm. Saya plan pembuktian rumus untuk topik indeks, log. Kemudian saya akan tunjukkan penerbitan rumus daripada tajuk janjang. Ya, jadi malam ni kita tak akan selesaikan soalan bermasalah lah. Kita buat terbitkan proof dan derive rumus sahaja malam ni. Jadi untuk manfaat pelajar-pelajar cikgu, saya rekod rakaman malam ni, saya akan buat recording. Mungkin sebagai pecutan akhir sebelum SPM, cikgu bolehlah share video ini dengan pelajar-pelajar cikgu. Mungkin pelajar boleh dapat manfaat kalau rezeki keluar exam, ada idea macam mana nak buat. Kalau cikgu-cikgu sendiri tak sempat nak buat kelas sebelum SPM lah. Okey, jadi semoga apa yang kita bincang malam ni mendapat manfaat untuk pelajar-pelajar, untuk cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar. Okey, saya mulakan dengan pembuktian untuk bab 4 dulu indeks, set dengan log. Jadi beberapa hukum indeks yang saya akan tunjukkan. Dan beberapa hukum log saya akan tunjukkan. Yang pertama sekali, hukum indeks yang pernah keluar dalam satu ujian terakhir tahun lepas, tak silap saya, satu negeri keluar pembuktian hukum indeks, iaitu buktikan bahawa kalau kita ada A kuasa M darab dengan A kuasa N, dia akan menghasilkan A kuasa M tambah N. Jadi macam mana kita nak buktikan hukum ini? Kita tahu pelajar-pelajar dah belajar hukum ni daripada tingkatan 3, tapi adakah mereka tahu cara nak buktikan hukum ini? Okey. Pembuktian hukum ini simple saja. Saya akan tunjukkan. Mula-mula apa maksud A kuasa M? A kuasa M bermaksud A darab darab sebanyak M kali. Itu maksud A kuasa M. Okey, itu maksud definisi A kuasa M. Dan apakah A kuasa N? A kuasa N ialah A darab dengan A darab sebanyak N kali. Jadi kalau kita gabung dua ni, A kuasa M darab dengan A kuasa N, maka kita akan ada A darab darab. Jadi yang ini adalah M kali. Kemudian kita darab pula dengan A darab sebanyak N kali. Jadi kita gabung dua ni. So kalau ini M kali diikuti dengan ini N kali, hasil darab dua-dua ini akan jadi M tambah N. Yang ini M dan yang ini N, kita tambah dua ni. Jadi M tambah N kali, maka ini bersamaan dengan A kuasa M tambah N. Ini pembuktian secara ringkas hukum indeks. Yang bahagi pun sama. Bahagi just kita akan tolak atas, tolak bawah, dan kita akan tolaklah. Okay. Saya tunjuk yang pembuktian bahagi. Bagaimana nak buktikan bahawa A kuasa M per dengan A kuasa N bersamaan dengan A kuasa M tolak N? Okey, jadi mula-mula saya akan buat A kuasa M bahagi A kuasa N ialah bersamaan A kuasa A darab dot. Jadi sebanyak berapa kali? Sebanyak M kali, sama juga.
Di nah ini per A darab A darab dot sebanyak N kali. Nah, jadi benda ni dia akan potong. Dia akan potong. Jadi yang atas itu akan potong dengan yang bawah. Dia akan atas, potong dengan bawah. Atas, potong dengan bawah. Sehinggalah kita akan dapat hingga yang hujung lah. Tapi kalau M sama dengan N, kalau dia sama besar, dia akan jadi 1. Jadi kita nak tunjukkan dia berbeza nombor, maka kita akan buat lagi lah. Seolah-olah macam ada lebihan lagi dekat belakang. Nilai dia tu bukan sama besar. Jadi kita tunjukkan bahawa kalau yang ini bahagi yang ini, atas dengan bawah akan potong. Jadi yang atas ini itu akan ada baki selepas dipotong dengan yang bawah. Yang berbaki ialah yang ini tolak yang inilah. Jadi M kuasa N tolak N. Jadi jadi di form 3 punya maths. Form 3 punya maths, pelajar-pelajar mungkin pernah tengok lah. Form 3 punya maths, hukum indeks. Okay, sekarang saya nak masuk hukum log. Untuk membuat pembuktian hukum log, ada beberapa rumus yang agak popular yang pelajar-pelajar kena tahu, iaitu pertama dipanggil rumus ataupun petua darab, iaitu log A MN sama dengan log asas A ataupun log M asas A tambah dengan log N asas A. Macam mana kita nak buat pembuktian untuk untuk hukum log yang pertama? Saya nak bagi tips sikit untuk anak-anak pelajar. Anak pelajar, untuk cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar. Pembuktian hukum log ini, pembuktian hukum indeks dia guna konsep darab. Dia guna konsep darab dan bahagi. Sebab dia, indeks ni sebenarnya adalah darab yang berulang ataupun bahagi. Jadi pembuktiannya guna darab dan guna bahagi. Okey, manakala pembuktian hukum log, dia adalah menggunakan hukum indeks. Jadi log ni belajar selepas belajar indeks. Nak buktikan hukum log, kita akan guna hukum indeks. Jadi pembuktian hukum log, kita akan guna hukum indeks. Jadi kalau pelajar-pelajar nak buat pembuktian ni, dia tak payah beating around the bush, tak payah pening-pening. Dia tukar jadi indeks dan guna hukum indeks, kemudian tukar jadi log balik. Itu dia punya idea dia. Ambil log itu, tukar jadi indeks, guna hukum indeks, kemudian tukar jadi log balik. Itu idea dia lah. Jadi macam mana kita nak buat? Mula-mula yang kita nak buktikan log M darab N asas A sama dengan log M asas A tambah dengan log N asas A. Jadi mula-mula saya akan ambil ini dan ini. Let katakan term yang saya nak buktikan ini sama dengan X. Okey. Dan yang satu lagi ni sama dengan Y. Dan saya akan hilangkan log dengan menukarkan kepada bentuk indeks. Jadi log bila dibawa ke kanan, dia akan jadi A kuasa X. Menukarkan sebutan log kepada sebutan indeks. Dan log bila bawa ke kanan, dia akan jadi A kuasa Y. Jadi ini kita tukar ke dalam sebutan indeks untuk kita buktikan hukum log ini. Jadi sekarang kita nak buktikan M darab N. So, M darab dengan N ialah bersamaan dengan ini darab dengan ini. A kuasa X tambah A kuasa, darab kat sini darab. Darab A kuasa Y. Dan hukum indeks kata kalau ada darab dua sebutan yang asasnya sama, maka kuasanya boleh ditambah. Yang kita dah buat tadi. Apabila kita tambah, kita darab, maka kuasanya jadi tambah. Jadi pembuktian dia ini menggunakan hukum indeks. Lepas tu kita tukar jadi log balik. So yang ini logkan dengan asas A balik. Ataupun kita tukar ini menjadi sebutan log balik. Nak tukar jadi sebutan log balik, asas indeks ini bila bawa ke kiri, dia akan jadi asas log balik lah.
Jadi asas log asas A, Mn sama dengan yang ini akan turun bawah X tambah Y. Jadi apakah X, apakah Y? X ialah log M asas A dan tambah dengan Y log N asas A. Nah, jadi itu adalah hukum log yang pertama. So kunci dia ialah untuk membuktikan hukum log, kita tukar jadi sebutan indeks, guna hukum indeks, tukar jadi sebutan log balik. That will be the main idea untuk pembuktian log. Bahagi pun sama. Okay, ini untuk darab. Kalau bahagi pun sama, hukum log yang kedua ialah kalau kita ada dua sebutan yang bahagi, M bahagi dengan N, maka buktikan bahawa ini adalah log M asas A tolak dengan log N asas A. Jadi pembuktian dia menggunakan hukum indeks. Ambil yang ini, jadikan dia X. Dan ambil yang ini, jadikan dia Y. Kenapa kita tukar sama dengan X sama dengan Y? Tujuan dia ialah kita nak jadi sebutan indeks. Jadi kita boleh pindah log ni ke sebelah kanan, dia akan jadi A kuasa X, yang ini A kuasa Y. Okay, bila dah jadi sebutan indeks, baru kita cantumkan dia. Jadi M bahagi dengan N, kita nak tunjukkan hasil bahagi. M bahagi dengan N, okay, yang ini M bahagi dengan N, maka A kuasa X bahagi dengan A kuasa Y. So ini akan jadi A kuasa X tolak Y. Dan tukar balik menjadi sebutan log. Sebutan log, asas indeks ini akan jadi asas log, bawa ke kiri balik, dia akan jadi asas log untuk M per N. Yang ini akan turun ke bawah, X tolak Y. Jadi, log M asas A tolak dengan log N asas A. Nah, jadi ini dipanggil hukum log, hukum hasil bahagi. Okey, laju saya ke cikgu. Saya kelamanan ni tak panjang, kita go through. Mungkin saya buat rakaman ni supaya cik pelajar-pelajar boleh tengok mungkin ulang-ulang dan praktis sekali dua kali, insya-Allah boleh dapatlah. Kalau keluar, kalau tak keluar pun tak apa. Saya teruskan. Hukum log yang ketiga iaitu hukum log kuasa, iaitu buktikan log A M kuasa N sama dengan N darab dengan log asas A M. Jadi macam mana kita nak buktikan? Kita nak buktikan kalau ada kuasa dekat depan, maka kita akan tukarkan dia menjadi pekali kat depan. Macam mana kita nak tunjukkan pekali? Jadi pembuktian ni ada dua cara lah. Ada dua cara. Buku teks ada satu cara, ada satu lagi cara yang alternatif. Saya tunjuk kedua-dua. Pembuktian hukum kuasa ini, kaedah pertama, saya nak tunjukkan bahawa M kuasa N ini ialah bermakna M darab dengan M darab sebanyak N kali. Saya pergi kepada takrif indeks itu sendiri. Jadi ini adalah N times. Kaedah pertama. Jadi apabila saya logkan dengan suatu log asas A di sebelah kiri, maka yang sebelah kanan pun saya akan logkan lah. M darab M darab darab M, yang mana dalam kurungan ini sebanyak N times. Sama macam tadi. Okay. Jadi menggunakan hukum yang pertama, iaitu darab boleh tukar jadi tambah, maka yang sebelah kanan ini boleh menggunakan hukum yang pertama, kita akan jadi tambah. Tambah, Jadi berapa sebutan
Berapa sebutan log yang muncul? Disebabkan ada n kali sebutan M dekat dalam ni, maka sebutan log yang muncul adalah n kali jugalah, n times. Jadi n time ini disebabkan kita darab benda yang sama, kita tambah benda yang sama, kita tambah benda yang sama. Contohnya macam 2 tambah 2 tambah 2, kita boleh buat 3 darab 2. Sebab dia tambah benda yang sama berulang. Jadi sama dengan benda ni, ditambah benda yang sama sebanyak n kali, maka boleh tukar jadi darab n times log A M. Okey, ini kaedah pertama. Saya sendiri biasa tunjuk kaedah ni lah bila saya tunjukkan dekat pelajar-pelajar ketika bengkel. Satu lagi kaedah, saya tunjuk kaedah yang kedua. Bagaimana nak tunjukkan benda ni ialah kaedah kedua. Ialah dengan cara saya ambil yang di sebelah saya fikir sekejap. Saya ambil yang ini jadikan sebagai X lah. Saya nak tukar jadi sebutan indeks. Jadi let yang saya ambil yang ini, okay, samakan dengan X. Log asas AM sama dengan X. Maka saya tukar jadi sebutan indeks. Konsep dia sama tadi, tukar jadi sebutan indeks. Jadi M sama dengan A kuasa X. Okay, lepas tu baru saya apply kuasa kedua. Ini baru masukkan kuasa kedua. Jadi kuasa yang kedua ialah M kuasa N. Maka yang sebelah kanan pun kena kuasa dengan N juga. Jadi menggunakan hukum indeks, kalau kuasa dua kali, A kuasa X kuasa N, ini akan jadi A kuasa XN. Dan lepas tu saya akan tukar jadi log. Yang ini bawa ke kiri, dia akan jadi log asas A. Okay, log asas A, M kuasa N. Yang sebelah kanan akan jadi X darab N. Tukar jadi log. Dan X, ganti balik, X ialah log M asas A. So, log N asas A darab dengan N kat belakang, darab dengan N. Jadi ini boleh ditulis menjadi N darab log M asas A. Jadi ada dua kaedah lah untuk tunjukkan hukum kuasa ini bagi hukum log M kuasa N, dia jadi N pergi ke depan. Saya guna kaedah pertama ataupun boleh guna juga kaedah yang kedua. Okey, satu lagi hukum log yang mungkin boleh keluar ialah penukaran asas log. Penukaran asas log ialah log asas A M bila kita tukar menjadi asas yang baru, log asas B M per dengan log asas B A. A ini mesti ditukar, mesti dilogkan dengan asas yang sama. Jadi macam mana kita nak buktikan hukum log yang melibatkan pertukaran asas? Okey. Jadi macam mana nak buat? Kaedah dia sama juga, kita akan tukar menjadi sebutan indeks. Jadi yang mana kita nak tukar jadi sebutan indeks? Saya akan ambil yang mula-mula tu, yang asal dia tu. Saya akan ambil yang ni. Yang asal tu saya akan tukar jadi X. Okay, let yang asal ni iaitu log A M sama dengan X. Tukar jadi hukum indeks, tukar jadi sebutan indeks. Log pergi ke kanan, jadi A kuasa X. Okay, lepas tu ini dah dapat AM sama dengan A kuasa X. Logkan balik, tapi kali ini bukan log asas yang pertama, tapi log asas yang baru. Ambil sebutan indeks ini, logkan dengan asas yang baru. Jadi logkan dengan asas B, sebelah kiri. Logkan dengan asas B, sebelah kanan. Jadi menggunakan hukum
menggunakan hukum hukum log yang tadi, kuasa boleh bawa ke depan. So kita pun bawa kuasa ke depan. Jadi apakah X? X tu adalah yang original tadi, iaitu log AM darab log A asas B, dan boleh pindah balik, tukar balik, yang ini bawa ke bawah, yang ini boleh bawa ke bawah. Maka saya jadikan ini sebagai perkara rumus. So log M asas A, ini boleh bawa ke bawah kepada yang ini. So log M asas B per dengan log A asas B. Jadi itu adalah pembuktian yang melibatkan pertukaran asas log. Jadi pertukaran asas log ni, teknik dia ambil yang original ni, jadikan X, tukar jadi sebutan indeks. Lepas dah tukar sebutan indeks, logkan baru, logkan sekali lagi, logkan balik. Tapi kali ni dengan log asas baru pula. Tadi log asas A sudah hilang, sekarang log asas B. Bila kita log sebelah kiri, kita log sebelah kanan, maka dekat sini kita akan guna hukum log. X bawa ke depan, X itu adalah ganti balik, X adalah yang ini, dan rearrange balik untuk dapat formula ini. Okey, so itu untuk topik pertama, iaitu petua bab 4, hukum indeks dan hukum log. Cikgu-cikgu ada nak tambah apa-apa tak? Kalau tak ada, saya teruskan cikgu. Bab 5 iaitu bab janjang. Sebenarnya tingkatan 4 ni ada 3 bab yang boleh melibatkan pembuktian hukum. Ada 4 atau 5 bab yang melibatkan pembuktian hukum dan terbitan rumus lah. Selain pada hukum log yang kita tengah buat tadi, soalan janjang pun boleh keluar tapi tak pernah keluar lagi. Yang paling famous dalam SPM, geometri koordinat. Geometri koordinat kita tak buat malam ni. Dan tahun lepas keluar SOT. SOT pembuktian petua kosinus tahun lepas. Jadi ada beberapa bab lah yang melibatkan rumus yang boleh diterbitkan. Yang boleh diterbitkan dalam sukatan kita lah. Di malam ni kita buat 2 bab je. Untuk janjang, ada beberapa rumus. Iaitu untuk janjang aritmetik. Janjang aritmetik, rumus pertama ialah rumus TN. Iaitu A tambah N tolak 1 darab D. Ini rumus yang pertama. Rumus ini diterbitkan menggunakan kaedah didaksi, kaedah deduction. Kita akan buat pola dan kita akan generalisekan pola perubahan nombor. Jadi macam mana tu? Iaitu kalau kita ada sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sehingga sebutan ke N, yang mana setiap sebutan itu adalah mempunyai beza yang sepunya, iaitu D. T1 tambah D dapat T2, T2 tambah D dapat T3 dan seterusnya sehingga dapat sebutan yang terakhir. Katakan sebutan pertama adalah A. A itu boleh jadi apa-apa nombor lah, iaitu di mana janjang itu bermula. Starting point dia dekat mana. Katakan sebutan pertama dia adalah A. Maka sebutan kedua dia yang ini ialah A tambah dengan D. Okey, kita dapat sebutan yang kedua A tambah dengan D. Dan untuk cari sebutan yang ketiga, kita akan ambil T2 tambah dengan D. T2 adalah yang ini. So A tambah dengan D tambah dengan D. Kita akan dapat A tambah 2D. Jadi pattern dia sudah kita dah nampak, dah start muncul. Dan kita nak T3, T4. T4 adalah T3 tambah dengan D. Ini T4 kat sini. T4 ialah T3 tambah dengan D. T3 adalah yang ini. A tambah 2D tambah D. Dia akan jadi A tambah 3D. Ini adalah T4. Maka pattern ini boleh di-generalisekan. Yang berubah,
kita dapati bahawa A ni kekal tak berubah, A. Maka sebutan ke N juga adalah A. Dan untuk T1 kita tidak ada D, tidak ada ni maknanya kosong D. Jadi T1 kosong D. T2 tidak ada 1 D. Dengan betul-betul 2 dengan 1, 2, 1. T3 kita ada 2 D. T4 kita ada 3 D, bermakna bilangan D tu sentiasa 1 kurang daripada nilai N T ke berapa. Maka N tolak 1 darab T. Itu rumus yang pertama, iaitu sebutan ke N dalam janjang aritmetik. Yang kedua, dalam janjang aritmetik ada 2 rumus. Yang kedua, iaitu sebutan hasil tambah N sebutan pertama. Iaitu N per 2, rumus dia 2A tambah N tolak 1 darab D. Macam mana nak terbitkan rumus untuk hasil tambah N sebutan pertama? Okey, dalam topik bab 5 ni, bab janjang, untuk terbitkan rumus ini adalah yang paling sukar. Yang paling susahnya rumus ni lah. Yang lain tu lebih mudah daripada rumus ni. Kalau pelajar-pelajar boleh buat rumus ni, yang lain tu akan jadi lebih mudah. Tapi saya akan tunjuk cara yang tak susah. Dia sebenarnya nampak macam susah, tapi dia sebenarnya boleh dibuat secara simple sahaja. Jadi macam mana nak buat? Okey, kita mulakan dengan kita takrifkan dulu apa maksud S tu. S ialah kalau kita ada S1. S1 ni bermakna hasil tambah satu sebutan pertama. Itu maksud S1. Kalau S2, S2 adalah hasil tambah 2 sebutan pertama. Bermakna T1 tambah T2. Itu takrif S. Kalau S3 bermakna hasil tambah 3 sebutan pertama. Jadi kalau kita nak cari Sn secara umum, ini bermakna hasil tambah N sebutan pertama. Jadi N sebutan pertama ni sebab kita tidak ada nilai N. Jadi kita letak sebutan terakhir itu sebagai Tn lah. N boleh jadi 10. Kalau S10 maknanya T10. Kalau N tu 20 bermakna T20. Jadi ini bermakna hasil tambah N sebutan pertama. Okey. Saya jadikan ini sebagai persamaan nombor 1. Saya tak ganti lagi rumus saya ganti bawah. Lepas tu saya buat benda yang sama. Kali ini saya buat Sn yang kedua. Tapi saya akan susun Sn ini secara terbalik. Macam mana secara terbalik? T1 dekat hujung sekali, dekat hujung. Kemudian T2 dekat kedua hujung. Okey. T3 sampailah sebutan yang pertama, yang paling besar ini adalah T yang ke N. Jadi yang sebelum Tn ini adalah Tn tolak 1 lah. Sebelum N tu ada N tolak 1. Jadi T subscript N tolak 1. Bermakna sebutan yang kedua dari hujung. Ini sebutan yang hujung. Ini kedua dari hujung. Jadi saya akan tulis secara terbalik. T1 tambah T2 tambah T3 tambah. Yang ini ada Tn tolak 1 ada kat sini, saya tak tulis. Hujung ni Tn. Dan saya ambil benda ni dan saya tukar susunan dia. Bermula dengan Tn, diikuti dengan Tn tambah 1, Tn tolak 2, Tn tolak 2, Tn tolak 3, Tn tolak 1, Tn tolak 2, Tn tolak 3, sehinggalah T1. Okey, ini adalah persamaan yang kedua. Dan saya akan tambah dua persamaan ini. Tambahkan dua persamaan ini. Sn tambah Sn akan jadi 2 Sn. Okey, yang ini saya akan buat sebagai bracket T1 tambah dengan Tn. Okey, ini pasangan pertama. Pasangan pertama iaitu T1 tambah dengan Tn. Pasangan pertama adalah bracket yang pertama. Pasangan kedua ini, okay, biasa kita akan tunjuklah bracket ini sebagai pasangan.
Pasangan yang kedua ini kita tambah membentuk braket yang kedua, iaitu T2 tambah dengan Tn tolak 1. Ini pasangan pertama, satu braket. Pasangan kedua, dua braket. Dah dua dah. Jadi, benda ni akan berlarutan sehinggalah kita akan jumpa pasangan yang terakhir. Pasangan yang terakhir ialah Tn tambah T1 balik. Sama macam yang pertama. Okey. Jadi dalam kes ini, apakah yang terkandung dalam kurungan ini? Dan yang terkandung dalam kurungan itu kita kena tunjukkanlah bagaimana ianya dipermudahkan. Jadi saya buat dekat tempat asing supaya benda ni tak berserabut. Dia jadi susah tu sebab dia panjang. Jadi kalau kita cuba kecilkan dia, dia jadi senang sikit lah sebab dia tak panjang lagi. Okey, saya akan buat T1 tambah dengan Tn. Saya buat berasingan. Lepas ni kita masuk balik. T1 ialah A. Okey, kembali kepada definisi lah. T1 adalah A. Dan Tn ialah A tambah N tolak 1 darab D. Jadi A tambah A adalah 2A. Dan N tolak 1 darab D masih N tolak 1 darab D. Okey, itu yang pertama. Jadi 2A tambah N tolak 1 darab D. Okey, pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua, saya akan tunjukkan T2 tambah Tn tolak 1. So, T2 ialah A tambah D. Itu adalah T2. Manakala Tn tolak 1 ialah A tambah N tolak 1 tolak 1. Sebab rumus dia adalah N tolak 1. Ini rumus dia. Kalau N tolak 1. Bermakna kalau N tolak 1, dia akan jadi N tolak 2 lah. Jadi N tolak 1 tolak 1 ataupun N tolak 2 D. Jadi nak tulis N tolak 2 terus pun tak apa. Tulis N tolak 1 tolak 1 pun boleh. So dekat sini akan dapat 2A. Kat sini akan jadi D tambah N tolak 2 D. Dan D dengan D ni boleh difaktorkan. Saya faktorkan dia. Faktorkan, keluar dekat belakang. Saya letak D ni dekat belakang. Jadi, perkali untuk D yang pertama adalah 1. Kat sini tambah. Perkali untuk D yang kedua adalah N tolak 2. Jadi, 1 tambah N tolak 2. D, kita dah faktorkan, keluar. Jadi, yang ni akan jadi 2A tambah N tolak 2 tambah 1 jadi N tolak 1 balik. Darab dengan D. Oh, jawapan dia sama. Jadi dekat sini akan jadi 2A tambah N tolak 1 darab dengan D. Jadi kalau kita buat pasangan lain, kita akan dapati bahawa nilai semua pasangan itu adalah sama, iaitu 2A tambah N tolak 1 darab D. Jadi yang ini pun sama, ni pun sama, ni sama-sama. Semua pasangan dalam bracket itu sama. Jadi, finally, kita boleh gabungkan dia. Membentuk hasil tambah sebutan yang sama, boleh ditukar menjadi sebagai darab. Okay, boleh ditukar menjadi darab, iaitu, kita ada berapa pasangan? Ini T1 tambah Tn, bracket pertama. T2 tambah Tn tolak 1, bracket kedua. Ini tengok 1 bracket pertama, 2 bracket kedua. Jadi kalau sebutan terakhir dia Tn, maka ini adalah bracket yang ke N. Jadi kita ada N bracket semua sekali. N brackets. Jadi N darab dengan 2A tambah N tolak 1 darab D. N bracket, jadi kita darab lah. Dan 2 ini boleh bawa ke depan, boleh bawa ke kanan, jadi bahagi. So, Sn, N per 2, kurungan 2A tambah N tolak 1 darab
Jadi itulah rumus hasil tambah N sebutan pertama untuk janjang aritmetik. Okey, ada apa-apa tak nak tambah cikgu-cikgu? Kalau ada, silakan. Ataupun kalau nak betulkan ke. Saya buat pembuktian ni dah banyak kali sebenarnya dekat bengkel-bengkel, dekat sekolah-sekolah yang tingkatan 5 lah especially. Jadi mula-mula saya mula-mula tunjuk kaedah macam dalam buku teks. Dia jadi berserabut sebab dia panjang. Jadi saya cuba ringkaskan secara berasingan macam saya buat ni. Benda ni mungkin lebih manageable untuk pelajar buat lah. Sebab bila dia dah jadi sama kat sini, dia akan nampak pattern yang sama. Okey, saya teruskan dengan janjang yang kedua. Janjang kedua ni ada 3 rumus yang saya akan tunjukkan. Iaitu janjang geometri. Janjang geometri yang pertama, rumus yang pertama ialah T1, T2, T3, sebutan yang terakhir Tn. Jadi janjang geometri adalah satu janjang yang mana untuk dapat sebutan yang depan dia darab dengan nombor yang sama. Jadi dia darab dengan satu nombor, darab dengan R, darab dengan R, darab dengan R dan seterusnya. Jadi untuk dapatkan sebutan pertama, let's say sebutan pertama itu adalah A itu adalah starting point janjang itu bermula dekat mana. Maka nak dapatkan sebutan selepasnya, sebutan kedua, sebutan pertama darab dengan dia punya R. Okey. Dan sebutan ketiga ialah kita ambil sebutan kedua darab dengan R dapat sebutan ketiga. Jadi AR darab R ialah AR kuasa 2. Begitu juga nak dapatkan sebutan yang keempat menggunakan kaedah reduction macam TN yang janjang aritmetik tadi. Kita ambil T3. T3 adalah AR kuasa 2. Darab dengan R sekali lagi kita dapat AR kuasa 3. Maka kalau kita nak generalisekan benda ni, kita dapati bahawa A tak berubah, dia masih A. Tapi R-nya yang ini R kuasa kosong, T1 R kuasa kosong, tak ada R tu bermakna R kuasa kosong iaitu 1. T2 R kuasa 1, T3 R kuasa 2, T4 R kuasa 3. Maka kalau Tn ialah R kuasa N tolak 1. Iaitu rumus untuk Tn bagi janjang aritmetik, janjang geometrik. Okay, yang kedua, untuk janjang geometrik, rumus yang kedua ialah hasil tambah N sebutan pertama. Tapi saya akan takrif dululah apakah hasil tambah, apakah S1. S1 ialah hasil tambah satu sebutan pertama. S2 ialah hasil tambah dua sebutan pertama. Itu makna S2. S3, S3 adalah hasil tambah 3 sebutan yang pertama. Okey, kalau kita nak generalisekan dia, maka Sn ialah hasil tambah sehingga sebutan yang ke N. Sehingga sebutan yang ke N. Of course, sebutan yang ke N, sebelum sebutan ke N adalah sebutan yang ke N tolak 1. 1 sebelum N lah maknanya. Dan yang betul-betul terakhir ialah sebutan yang ke N. Okey, jadi daripada takrif Sn ini, saya akan cuba gantikan nilai T1, T2, T3 sehingga Tn. Maka T1 ialah A, T1 adalah A daripada sini, T1 adalah A. T2 adalah AR kuasa 2 tolak 1. Kalau kita nak guna rumus, kita guna rumus 2 tolak 1 lah. Jadi T3 adalah AR kuasa 3 tolak 1. Sehingga N tolak 1 bermakna AR kuasa N tolak 1 tolak 1. Itu yang kedua terakhir. Dan yang pertama yang terakhir, yang paling akhir, AR kuasa N tolak 1.
Okey, saya ringkaskan satu step lagi. Ini adalah AR, AR kuasa 2, AR kuasa N tolak 2 dan yang terakhir AR kuasa N tolak 1. Okey. Jadi ini adalah sebutan yang pertama. Ini adalah persamaan yang pertama. Okay, saya pindah sikit. Okay, ini adalah persamaan yang pertama. Saya buat satu lagi persamaan yang kedua. Tapi kali ini ialah saya ambil persamaan pertama dan saya darabkan dengan R. Darabkan dengan R je. Jadi semua sekali akan darab dengan R. So A tambah AR tambah AR kuasa 2 tambah AR kuasa ni AR kuasa N tolak 2 dan AR kuasa N tolak 1. Semua sekali darab dengan R, kiri kanan lah. Jadi apabila kita darab dengan R, yang ini akan jadi AR. R darab dengan AR akan jadi AR kuasa 2. AR kuasa 2 darab dengan R akan jadi AR kuasa 3. Jadi apa yang berlaku ialah setiap sebutan ini, kuasa R itu dah meningkat sebanyak 1 unit. Jadi yang ini akan jadi AR kuasa N tolak 2 tambah 1. Jadi N tolak 1. Yang ini akan jadi N tolak 1 tambah 1. Dia akan jadi AR kuasa N. Jadi ini adalah persamaan nombor 2. Space kecil saya tulis kecil-kecil. Jadi apa kita buat dalam untuk menghasilkan rumus, kita akan ambil persamaan nombor 1. Nombor 1 tolak dengan nombor 2. Tolak Jadi yang sebelah kiri SN tolak dengan R darab dengan SN. Sebelah kiri. Yang sebelah kanan, yang sebelah kanan ni yang menarik. Dia akan jadi bila yang atas tolak yang bawah, sebutan yang serupa itu akan saling membatalkan lah. Jadi yang ini akan tolak yang ini akan jadi kosong. Yang ini tolak yang ini akan jadi kosong. Yang ini tolak yang ini akan jadi kosong. Kosong. Sehinggalah yang ini tolak yang ini akan jadi kosong. Jadi yang tengah-tengah tu semua akan tolak dan jadi kosong. Jadi yang tengah-tengah itu dia akan ada pasangan. Bila tolak dia akan jadi kosong. Yang tak ada pasangan adalah yang pertama dan yang terakhir. Dia je tak ada pasangan. Jadi yang tinggal adalah A tolak, sebab kita buat tolak tadi. Tolak AR kuasa N. Faktorkan SN keluar. 1 tolak R. Faktorkan A keluar. 1 tolak R kuasa N. Dan bahagi. Maka kita dapat rumus SN yang pertama. Jadi bergantung kepada soalan lah. Kalau dia kata tunjukkan rumus ini dan ini jawapannya lah. Dan untuk rumus ini biasanya kita akan guna apabila R-nya adalah lebih kecil dari 1. Sebab kita nak maintain negatif positif kat bawah. Kalau R lebih besar dari 1, maka dia akan jadi negatif. Biasa kita akan guna rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini ialah kita darabkan atas dan bawah ini dengan negatif 1. Sebab kita nak terbalikkan sahaja. Maka atas darab negatif 1, bawah darab negatif 1, maka SN yang kedua, kita akan dapat R kuasa N tolak 1 dengan R tolak 1. Darab negatif 1 atas bawah, dia akan jadi terbalik. Yang mana rumus yang kedua ini digunakan biasanya apabila R lebih besar dari 1. Jadi itu rumus yang berkaitan dengan SN untuk janjang geometri. Okey, satu lagi rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga ini adalah kita panggil sum to infinity.
sum to infinity ni sebenarnya dia tak sesuai untuk diterangkan kepada pelajar form 4. Tapi kalau pelajar form 5 sesuai lah sebab dia dah belajar konsep had. Dia sum to infinity tu sebenarnya menggunakan konsep had yang dipelajari dalam topik pembezaan. Sebab Cikgu Izzuddin, maaf mencela. Saya rasa untuk rumus yang kedua kan, saya rasa kita boleh buat persamaan 2 tolak dengan persamaan 1, kita akan dapat exactly the second rumus. Betul-betul. 2 tolak 1 pun boleh. Ya. Ataupun ambil yang atas darab negatif, bawah darab negatif. Sebenarnya sama je. Terima kasih Cikgu Indra. Okey. Saya sebenarnya tak nak tunjuk 2 tolak 1 sebab saya takut dia jadi panjang lagi. Tapi sebenarnya sama. Cikgu boleh ambil pelajar boleh ambil 2 tolak 1 ataupun 1 tolak 2, dia akan jadi kedua-dua ni. Okey, untuk yang ketiga, untuk yang sum to infinity ni dia melibatkan konsep had sikit. Jadi dia kena ada statement had kat situ, iaitu daripada rumus sum to n, sum to infinity tu dia datang daripada rumus sum to n lah, iaitu A 1 tolak R kuasa n 1 tolak R. Okey. Katakan apabila n sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar tu dalam matematik dipanggil approaches infinity. Apabila n sangat-sangat besar, dari matematiknya kita tulis sebagai n mendekati infinity, approaches infinity, dan dia ada restriction kedua. Dia bukannya every time n infinity sum to infinity exist, tak. Dan dia kena benda ni berlaku kedua-duanya. R-nya di antara negatif 1 dan 1. Kalau R dia adalah luar daripada range ini, maka sum to infinity itu tak wujud. Dia mesti n tu very large dan dia punya R tu di antara negatif 1 dan 1. Maka R to infinity, R kuasa n akan menjadi 0. Ini term ini akan jadi 0. Apabila n ini sangat besar dan R ini di antara negatif 1 dan 1, maka term yang ini akan menjadi almost 0. Mendekati 0 lah. Sebagai contoh kalau nak bagi pelajar faham lah. Sebagai contoh kita ambil R 1/2. 1/2 Dan n itu kita letak kuasa, contohnya kita letak kuasa 20. 20 tu bukanlah besar sangat. Ini infinity. Tapi kita letak 20 je. Bila tekan calculator, dia dah jadi almost 0. Dia sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Kalau kita tekan calculator, dia akan jadi 0.00000 something. Itu baru 20. Kalau kuasa 100, lagi kecil. Jadi sebab tu kalau R itu di antara negatif 1 dan 1 dan n dia adalah very large, maka this term will become almost 0. Jadi sum to infinity can be reduced to a simpler term, simpler rumus, iaitu 1 tolak R. Kerana yang ini dah jadi 0. Tapi syarat dia inilah, syarat dia kena R di antara negatif 1 atau 1, ataupun kadang-kadang ada buku dia guna R modulus less than 1. Sama, ini sama. Ini dengan ini statement yang sama. Secara matematik maknanya sama. Okey. Jadi itu saja yang saya plan nak kongsi pada malam ini. Ada tak cikgu-cikgu nak tambah lagi? Ataupun nak request rumus lain? Kalau ada lah. Kalau ada, kita ada masa sikit lagi. Kalau ada? Tak ada Tak ada cikgu Kalau tak ada, saya akan berhenti kat sini lah. Okey. Tak ada cikgu pun tak ada. Kita akan berhenti. Yes, silakan. Siapa ada nak ni? Cikgu angkat tangan nak bertanya ke nak tambah? Kalau ada.
Okey, kita akan berhenti dekat sini cikgu-cikgu. Untuk kelas malam ni saya akan provide rakaman lah. Sebab niat saya, purpose saya adalah sebagai suplemen kepada pelajar-pelajar cikgu semua. Cikgu mungkin tak sempat nak buat benda ulang kaji dekat pelajar-pelajar dalam masa yang sangat dekat ni. Jadi cikgu bagi link, rakaman dan mereka boleh tengok lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dekat next session cikgu. PDF ni saya akan hantar sekali dengan rakaman. PDF ni saya akan bagi bersama dengan rakaman.